Ada orang cakap saya ni lurus. Okey, mulai hari ni saya bengkok. Kepala bengkok, lutut bengkok, kaki pun bengkok. Macam ni, jalan pun bengkok. Buka pintu pun bengkok. Jalan keluar pun bengkok. Turun tangga pun dalam keadaan bengkok. Bukan setakat bengkok, reverse sekali. Masuk kereta pun bengkok. Bawa kereta pun bengkok. Jalan ke kiri, dia ke kanan. Nasib baik tak langgar dinding. Betul-betul bengkok ni. Bye Pemki, elok-elok balik. Bye korang. Weh, sinilah sini, bukan sana. Nampaknya Pemki hari ni sungguh bengkok. Dia ni macam mana dia betul-betul bengkok hari ni? Sampai rumah pun saya buka pintu gate. Saya parking kereta dekat sana. Siap parking, saya keluarlah kereta. Bukan driver belah kanan ke? Macam mana dia boleh keluar pintu kiri? Lahai, kenapa sengit lagi ni? Dah sampai rumah pun sengit juga ke? Hari ni adalah hari saya bengkok. Tak ada benda yang saya buatkan tegak. Marilah kita bengkok sama-sama ya guys. Senaman bengkok-bengkok. Balik je, briswalk. Bengkok kiri, bengkok kanan. Makin laju dan reverse. Lurus ke depan tak ada, bengkok juga. Orang cakap kau tu lurus. Ni sekarang dah bengkok. Bukan suruh bengkok. Yang penting tak lurus. Dengan cara bengkok saya bagi ikan makan. Tu kau yang makan, bukan ikan yang makan. Alamak kantoi. Taklah, ikan yang makan. Tengok tu. Nampak macam saya yang makan, tapi ikan yang makan. Tengok. Nampak tak? Yang besar tak bagi makan ke? Dalam keadaan yang bengkok, saya pun bagi dia orang makan. Miau. Itu ikan, kenapa kau mengiau? Sebab saya lapar, sebab tu saya makan. Dah tu apa kaitan? Sebab tak ada kaitan kita kaitkan. Mungkin saya bengkok, sebab itulah ikan saya jinak. Saya bangga menjadi bengkok. Ikan saya pun bangga saya bengkok. Apa benda ni? Saya masuk ke rumah dalam keadaan bengkok. Pergi ke tong makanan ikan, buka tong makanan, tengok ke dalam dan letak sudik ke dalam. Kemudian tutup. Kalau macam ni baik kau lurus. Jadi cakap saya lurus sangat, saya bengkok lah. Tapi ni bukan bengkok dek. Habis ni apa? Ini buang tebiat. Nak tebiat pula.